Dah nak pergi ke? Belum, Mak Aja. Mana si Khalida ni? Tadi dia bersama kami kat surau berjemaah. Kalau macam tu, legalah hati saya. Dan terima kasih sangat-sangat, Mak Aja, kerana sudi tengok-tengokkan Khalida masa saya ke Kuching ni. Tak apa, sama-sama. InsyaAllah kami tolong tengokkan dia. Ni, kalau kawan Cik Zita lambat, tak apalah Pak Haji dekat rumah. Boleh tolong hantarkan ke airport. Tak apa, kejap lagi sampailah tu. Cuma kalau boleh, saya naklah tengok muka anak dara saya sebelum saya pergi. Nasib baik sempat tengok anak Mama sebelum pergi. Mama lagi mana ni? Mama nak pergi ke Kuching untuk seminggu, untuk Rainforest World Music Festival. Jadi masa Mama tak ada, Mak Haja Zainab yang akan jaga Khalida, ya? Jadi kalau boleh tolong jangan buat hal Lida, ya? Okey, Mama. Mama, sini kejap. Cakap kat sini lah, tak boleh ke? Alah, leceh lah sini. Mama, cepatlah. Sini. Masalah apa pula ni? Cepat cakap. Pakcik Hamidi, Mama. Apa lagi, dah? Ma, dia dah kahwin. Dengar sini betul-betul, Ida. Mama tak nak dengar lagi sepatah pun perkataan dari Khalida tentang Pakcik Hamidi. Faham tak? Dulu, Ida dah fitnahkan dia. Kata dia ada skandal dengan budak sekolah. Sampai dia kena soal siasat dengan polis, Ida. Rupa-rupanya budak tu anak dia sendiri. Jadi boleh tak Ida jangan buat hal lagi? Dan boleh tak Ida jadi remaja macam remaja yang lain? Biarkan orang dewasa dengan urusan mereka sendiri. Shh, dah tu. Tak manis dengan adik orang nanti. Saya minta maaf, Mak Haja. Mama pergi dulu. Jangan duduk. Jangan lupa dia. Nanti Mak Haja tengokkan dia. Dulu, masa Papa tinggalkan Mama aku teringat lagi. Masa tu, aku baru balik dari sekolah. Lepas tu aku tanyalah, Papa nak buat apa dengan beg besar tu? Kau tahu Papa aku cakap apa? Papa dah tak boleh tinggal lagi dengan Mama. Papa aku cakap, dia janji dia akan jenguk aku selalu. Tapi, sampai sekarang dia tak pernah jenguk aku lagi. Lah, aku ingatkan, aku seorang je ada ayah macam tu. Mama kau tak pernah cari pengganti ke? Mama aku ada 2 orang teman lelaki tau. Seorang Mak Saleh, seorang Cina. Tapi sampai sekarang Mama aku tak tahu nak pilih satu. Betul juga. Mama aku perlukan cinta. Macam orang lain juga. Tapi masalahnya, semua lelaki yang suka Mama aku tu semua penipu. Nak cari yang baik, jujur macam Nabi Muhammad. Alah, yang macam Ustaz Jeffrey cerita tu, tak ada. Kadang-kadang kita tak sedar tau dia ada dekat dengan kita. Masa kau Ustaz Jeffrey? Yelah, betul. Pandai kau.